Inilah dia event makanan dessert dengan coklat yang terbesar dekat Johor sekarang ni. Aku yakin ramai lagi orang Johor yang tak tahu event ni ada dekat Johor. Nama event ni Chocolate Fest by Pak Maya Fest. Lokasi event ni terletak di Marina Walk, Puteri Harbour, Iskandar Puteri, Johor. Ini baru betul namanya Syurga Dessert, ada macam-macam coklat. Korang bayangkanlah dekat sini ada lebih dari 90 vendor-vendor makanan tau. Kalau datang dekat sini memang takkan boring punya, tak tahu nak pilih makanan yang mana. Ada kek-kek coklat, strawberry coklat. Dessert-dessert macam ni kalau perempuan mesti suka, confirm punya. Korang jangan ingat kunafa tak ada tau, mestilah ada kunafa. Kunafa dia orang ni ada macam-macam flavor. Kalau korang rasa tak kenyang lagi, korang kena try bubble waffle abang ni. Ada juga croissant dengan chicken tender. Aku dengar cerita chicken tender ni tengah viral kan. By the way, untuk event kali ni diadakan bermula dari 23 sehingga 25 Mei ni sahaja tau. Sampai hari esok je, dah tak lama dah. Jadi aku nak suruh semua orang-orang Johor, Singapore, jomlah datang beramai-ramai dekat event ni. Kalau nak datang tu janganlah datang seorang-seorang, takut korang rasa sendu nanti. Lagi satu, dekat sini akan ada banyak persembahan-persembahan nyanyian. Ada macam-macam konsert dengan aktiviti lah, senang cerita. Bolehlah korang bermalam healing dengan member-member korang dekat sini. Lupa nak bagi tahu, diorang akan bagi korang coklat percuma. Ini memang gempak geng, korang kena datang. Yang rasa nak makan makanan berat, korang boleh try ayam gepuk akak ni. Ada juga quesadilla cheese, jagung cheese meleleh pun ada. Apa je yang tak ada dekat sini, cuba korang bagi tahu. Okeylah korang, boleh tak tolong share video ni dan tag lah semua kawan-kawan korang. Ajaklah diorang semua datang beramai-ramai lepak dekat event ni. Manalah tahu diorang baik hati nak belanja korang makan-makan. Okey, gerak dulu, bye.